Guys, korang pernah tak ada hari yang korang tiba-tiba cari wallet korang tak jumpa? Mungkin handbag korang hari tu cari tak jumpa, ataupun anak-anak korang tiba-tiba hilang, atau suami korang tiba-tiba hilang. Dan inilah guys, penyelesaiannya. Ini adalah tag berbentuk kad yang korang boleh cari menggunakan korang punya smartphone. Bateri pun dia tahan lama. Ikut Amgras, bateri dia boleh tahan sampai 8 bulan. Dan korang boleh charge menggunakan wireless charging. So korang letak je macam ni dan dia akan charge kad ni. Charge kejap pun dah tahan berbulan-bulan. Nampak nipis macam ni je, tapi ada juga button on off dekat sini yang korang boleh tekan untuk onkan dia ataupun korang offkan dia. Tadi kita off, now kita on balik. Itu dia guys, kita dah pun onkan dia. Nak guna dia pun senang je, guna Find My dekat korang punya smartphone. Kalau Android pun boleh pakai juga, dan korang boleh tengok dekat sini dan dia timbul dekat map. So korang boleh simpan dia dekat dalam bag korang, or maybe kat dalam dompet korang, dalam dashboard kereta, dan banyak lagi tempat yang korang boleh fikirkan. Dan dia menggunakan GPS, korang boleh track dekat mana sahaja kad ni berada. Kalau barang korang tu hilang di dalam rumah, korang just tekan play sound je dekat sini dan dia akan berbunyi. So korang boleh beli banyak-banyak, letak dekat semua tempat yang korang mungkin nak track dia pergi ke mana. Korang juga boleh set kalau kad ni bergerak meninggalkan korang, korang akan dapat notification dekat korang punya smartphone. So guys, korang wajib kena check out dekat bag kuning kat bawah.